Assalamualaikum semua. Hari ini Cik Ani berbuka kuih nasi antah namanya. Dapat ni. Bawah ni nasi ya, bawah ni nasi, atas ni macam biasalah macam kita buat kuih Seri Muka. Cuma dia beza sikit, ada bezaan sikitlah. Okey. Jom kita buat sama-sama. Cik Ani sharekan cara buat kuih nasi antah. Beras ni 2 cawan je, kita rendam selama 2 jam. Beras ni kita nak kisar dia, tapi kita kisar tak mau halus. Kita nak kisar dia bagi dia hancur seperti sagu, ya, sagu yang kecil-kecil tu. Ini beras yang kita makan tau, bukan beras pulut. Ini beras biasa yang kita makan. Beras super import. Okey. Seperti ini, nampak? Nampak tu. Kita masukkan kelapa. Kelapa ni kelapa yang sedang inti ya. Kita tak mau kelapa tua. Kita nak kelapa yang sedang-sedang inti macam ni. Dan kita masukkan garam. 1 sudu teh. Kita masukkan air 1 cawan dulu. Kacau. Macam kita buat Seri Muka. Kita masukkan dalam loyang ni. Okey, airnya 1 cawan setengah ya. Nampak ni. Sekarang kita kukus sehingga masak ya. Sekarang kita buat air gula pula ya. Lepas dia ada gula putih sebanyak 1/3 ya. 1/3 tak sampai pun setengah cawan. Lepas tu 1 cawan gula merah. Ni 1 cawan setengah air kosong. Dan santan ni kita ambil 1 cawan ya. Ni santan kotak. Jangan ni akan menggunakan santan kotak. Okey, 1 cawan. Dan kita satukan. Kita masak atas dapur. Bagi gula 2 ni hancur. Okey. Sini Cik Ani dah siap sediakan. Yang dah siap Cik Ani buat. Ni. Ni semua dah bersatu dalam ni. Sekarang kita nak adun. Kita masukkan telur ni dulu. Sedikit garam. Okey. Tepung gandum. Kita tak nak masuk sekaligus, masuk sikit-sikit je. Kita masukkan air gula. Nampak? Dia bersatu macam ni. Nampak ni, nasi kita dah masak bahagian bawah ni. Okay, sekarang kita nak tukarkan, masukkan ke dalam loyang yang besar sedikit. Okay, kita mampakkan macam kita buat Seri Muka. Kita mampakkan dia. Nampak? Dia tekan. Supaya bahagian atas ni tak masuk ke bawah. Tak turun ke bawah. Tak masuk ke bawah lah pula. Cucuk-cucukkan bahagian atas ni dengan garpu supaya bahagian atas ni dia melekat ya. Ini adunan kita tadi. Kita tapiskan dia. Okey, kita kukus dia selama 30 minit. Okey, kuih kita pun dah sejuk. Bolehlah kita keluarkan daripada loyang kita ya. Selamat berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia nasi antah namanya. Yang bawah ni nasi antah. Bismillah. Memang sedap. Lemak manis berkrim. Alhamdulillah.